Semua mungkin tidak akan selalu sihat dan ketika tubuh badan tidak berada di tahap yang terbaik, diri perlu minuman dan makanan untuk orang sakit. Oleh kerana tubuh badan akan sangat memerlukan nutrien yang baik bagi memberikan lebih tenaga serta menyembuhkan dengan lebih cepat kesakitan yang dialami. Ketika sedang sakit, selera makan mungkin akan berkurangan, lalu membuatkan diri tidak berkeinginan untuk mengambil sebarang sajian di meja makan. Perkara ini sebenarnya tidak patut dibiarkan kerana tanpa makan dan minum, tubuh badan tidak akan mampu untuk berfungsi, bekerja atau sembuh seperti sedia kala. Makanan untuk orang sakit. Yang pertama, sup ayam. Sup ayam tinggi dengan vitamin, mineral, kalori dan protein yang penting. Sup ayam juga kaya dengan cecair dan elektrolit yang boleh membantu tubuh badan jika seseorang memiliki risiko dehidrasi akibat cirit-birit, muntah-muntah dan peluh. Sup ayam turut mengandungi sistein asid amino yang mampu menguraikan mukus selain mempunyai kesan antiviral, anti radang dan antioksidan. Yang kedua, ikan salmon. Makanan yang bertakrif kelas tinggi, salmon adalah sumber protein terbaik yang lembut, sedap dan penting untuk tubuh badan yang sedang pulih. Salmon sangat tinggi dengan asid lemak omega 3 yang memberi kesan kuat anti radang agar sistem imun tubuh badan dapat bertindak dengan lebih efektif. Salmon turut mengandungi banyak vitamin dan mineral termasuklah vitamin D yang memainkan peranan penting di dalam sistem imunisasi tubuh badan. Yang ketiga, madu. Madu bersifat antibakterial dan juga sering dijadikan bahan utama yang digunakan di dalam antiseptik untuk merawat luka terhiris atau terbakar. Madu adalah ramuan semula jadi terbaik kerana ia mampu melegakan kegatalan dan kesakitan tekak selain mengurangkan mukus berupa kahak. Yang keempat, teh. Teh sebenarnya adalah sangat bagus diambil, terutamanya jika seseorang menghidap selsema atau flu. Teh mampu mengurangkan mukus berupa hingus di dalam hidung selain melegakan tekak jika teh ini diambil pada suhu sesuai iaitu suam-suam. Yang kelima, oat. Oatmeal sangat kaya dengan kalori, vitamin dan mineral yang sangat penting dan mudah untuk disediakan serta dimakan oleh orang sakit walaupun tiada selera. Oatmeal juga tinggi dengan kandungan serat yang mampu untuk mengurangkan keradangan pada perut selain meningkatkan fungsi dan sistem pencernaan. Yang keenam, yogurt. Yogurt adalah salah satu daripada sumber probiotik yang terbaik di mana ia akan membawa bakteria baik untuk melawan bakteria jahat di dalam perut seseorang. Probiotik juga dipercayai mampu membantu mencegah individu daripada kerap jatuh sakit yang ringan seperti selsema selain menyembuhkan tubuh dengan lebih cepat. Yang ketujuh, air kelapa. Air kelapa tinggi dengan elektrolit yang sangat diperlukan jika anda kekurangan cecair dalam badan akibat cirit-birit, muntah-muntah atau berpeluh akibat demam teruk. Yang ke-8, pelbagai jenis buah dan sayur. Buah seperti pisang dan avokado sangat tinggi dengan serat, vitamin, mineral serta elektrolit yang sangat bagus sebagai pilihan makanan untuk orang sakit demam atau selsema. Sayur seperti bawang putih pula terkenal dengan sifatnya yang mampu melegakan keloyaan terutamanya jika anda sedang mual-mual dan muntah-muntah. Kesimpulannya, kenali makanan yang sesuai dikonsum ketika sedang sakit yang mampu membantu proses pemulihan menjadi semakin cepat. Walaupun begitu, makanan ini hanya panduan untuk membantu ketika sedang sakit dan tetapi disarankan untuk berjumpa dengan doktor untuk pemeriksaan lebih lanjut.